Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, jemput duduk. Awak sihat hari ni? Sihat. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Okey, hari ni saya ada bawakan 3 gambar. Oh, kenal tak gambar ni? Kenal? Kenal. Oh, detektif Conan. Okey. Berdasarkan gambar ni, apa yang awak boleh terangkan? Gemuk dan kurus. Pemakanan. Pembesaran. Esem, penampilan. Kerjaan. Okey, pekerjaan. Dia buat apa? Dia menyiasat. Okey. Apa yang akan kita belajar hari ini ada kaitan dengan gambar ni. Cuba teka. Tabayun. Bagus. Jadi saya nak anda semua masuk dalam kumpulan, satu kumpulan 5 orang. Boleh? Jadikan. Okey, boleh gerak sekarang. Baiklah, pada hari ini kita akan jadi detektif. Okey, awak akan jadi penyiasat. Okey. Jadi, setiap kumpulan dapat apa nama dia? Kanta pembesar. Okey. Saya bagi awak baca dulu tentang ayat Hujurat. Nanti kita akan bincangkan dan awak akan siasat dan huraikan semula apa yang awak baca. Okey, boleh. Ayat. Maksud ayat. Apa yang awak faham? Asbabun nuzul. Okey, saya nak ketua kumpulan lat tali lat dan pilih watak kat depan. Cepat. Siapa ketua? Okey, silakan bangun. Okey. Siapa ketua? Mak. Okey, lat tali lat. Untuk Conan. Kita dah Yes. Okay, kumpulan Conan. Okay, awesome. Okay, kumpulan detektif. Nak yang mana? Maori, okay. Ambil yang Maori. Dan awak yang? Apa? Inspector, detektif juga sini. Megure.
Mau goreng? Okey. Jadi, inspektor semua, detektif semua, hari ini kita akan terus kepada misi menjejak kebenaran. Dah baca tadi kan? Okey, kali ni saya nak awak semua berlakon. Kumpulan yang saya rasa okeylah. Okeylah. Akan diberikan markah. Penuh sebanyak 10. Okey? Ingat lagi kan ayat Al-Hujurat tu macam mana? Asbabun nuzul kan? Ingat? Ingat? Okey, jadi saya nak awak berlakon. Dipersilakan. Conan dulu ke? Tak. Conan dulu. Oh, Mina dulu. Yang kalah dulu. Okey, yang kalah dulu. Okey. Tadi nak sudah. Lagi. Okey, let tadi let. Okey. Silakan. Okey, teruskan. Silakan. Daripada menang Ustazah. Okey, cepat let tadi let, cepat. Cabutlah. Let tadi let, cepat. Tak ada lah. 1, 2, 3. Tadi nak belum. 1. Lagi? Siapa yang kalah ni? Siapa yang kalah? Tiga kali. Kosong. Okey, kumpulan kanan. Silakan. Okey, awak akan berlakon. Awak kalah kan? Dia kalah. Dia menang lah. Okey. Ceritakan watak-watak anda. Nak berlakon kat mana? Sini. Tengah, belakang. Tengah. Depan. Boleh? Ada pembaris tak lagi? Ada. Pinjam pembaris apa atas meja tadi? Lembek. Tak ada adik pula. Dia ke lebih panjang. Mana? Oh, nak berlakon je. Okay, siapa nak jadi? Siapa berapa ni? Balik band. Test. Silakan. Siapa pun Kita jumpa kumpulan kanan. Sabar. Nak buat apa ni? Ni. Nak buat kenapa? Siapa pun Nuzul. Saza bincang dulu. Saza, bagi kita bincang dulu. Saza. Oh, ingatkan kena baca ayat je. Okey. Ayat ini diturunkan merujuk kepada peristiwa. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin mempersembahkan sebuah lakonan turunnya sebab nuzul ayat 6 surah Al-Hujurat. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini diturunkan merujuk kepada peristiwa Al-Walid bin Uqbah yang telah dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada Bani Mustalaq. Al-Walid mempunyai sejarah permusuhan dengan Bani Mustalaq pada zaman jahiliyah. Ketika Al-Walid tiba di perkampungan Bani Mustalaq, beliau disambut secara beramai-ramai. Beliau menyangka bahawa mereka ingin menyerangnya. Maka Al-Walid melarikan diri, sedangkan tujuan mereka untuk menyerahkan zakat. Setibanya di Madinah, Al-Walid terus memberitahu Rasulullah mengenai hal tersebut. Rasulullah marah dan mengirim pasukan tentera.
Lalu tampillah utusan daripada Bani Mustolak memberikan penjelasan perkara yang sebenarnya. Kemudian turunlah ayat 6 surah Al-Hujurat ini. Sekian, terima kasih. Okey, kita akan jumpa kumpulan seterusnya. Siapa yang lagi best dapat markah penuh. 10 markah. Siapa? Cakap kau kat. Tak perlu. Nak cakap apa-apa ke? Kena bayar zakat ke? Sabar, kau jangan masuk lagi. Silakan. Saya jumpa. Siapa? Sorry. Ustazah Salih. Oh, sorry. Kau jumpa isteri sabar. Ustazah berlakon terus tak payah. Tak payah perkenalkan diri kan Ustazah? Oh, okay, masuk dulu. Kau tak ingat saya tak jadi Rasulullah? Kami dari kumpulan kedua, saya Nurlana Damia. Saya Nur Zahira. Saya Iri Sofia. Saya Umar Zarfain. Saya Muhammad Nasolin. Bahan. Okay dah. Korang dia. Okay. Rasulullah memberi utusan kepada Al-Walid. Wahai sahabatku, pergilah ke kampung Bani Mustalik untuk memungut zakat mereka. Beliau mempunyai sejarah pemusuhan dengan Bani Mustalak pada zaman jahiliah. Ketika Walid tiba di kampung Mustalak, beliau disambut secara beramai-ramai. Beliau menyangka ingin menyerang Umar. Lalu beliau melarikan diri. Sedangkan mereka ingin menyerahkan zakat. Walid tiba di Madinah. Walid pun berjumpa dengan Rasulullah dan memberitahu mengenai hal tersebut. Ya Rasulullah, semasa aku tiba di Bani Mustalik untuk memungut cukai, mereka telah datang beramai-ramai ingin menyerangku. Kirakanlah pasukan tentera untuk memerangi mereka. Rasulullah pun mengirim tentera wakil. Kenapa kamu tidak membayar zakat pada mereka? Bukan begitu. Mari saya terangkan. Wakil dari Bani Mustalak pun menampil diri dan memberikan penjelasan yang sebenar. Kami sebenarnya mahu bayar zakat kepada Walid. Tapi Walid malah takut pada kami. Okey. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Saya dari kumpulan detektif Comel ingin mempersembahkan satu kisah yang bertajuk menjadi tajuk apa? Kau tahu apa? Saya watak sebagai Bani Mustolak. Kasih. Saya sebagai watak Walid, Al-Walid bin Uqbah. Saya sebagai Rasulullah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Al-Walid bin Uqbah dan Bani Mustolak telah mempunyai sejarah pemusuhan yang besar pada zaman jahiliah. Walid, awak tak payah nak ajar baik lah. Awak ni. Kenapa? Cukup-cukup lah.
Ketika Al-Walid tiba di perkembangan Bani Mustalik, beliau disambut secara beramai-ramai. Kasih. Kasih kita yang masuk. Kasih. Oh. Kasih lari. Kasih lari. Kenapa dia ni nak bagi sakit je pun? Jom je lah balik. Setibanya di Madinah, Al-Walid terus memberitahu Rasulullah mengenai hal tersebut. Kasih. Kenapa? Tadi saya nak minta zakat kat Bani Mustalik tapi diorang nak serang saya. Iya ke? Tak apa, biar saya hantarkan tentera dekat sana. Lalu, timpailah utusan wakil daripada Bani Mustalik memberikan penjelasan perkara yang sebenar. Kenapa kau orang nak serang Mustalik? Sebenarnya kami ingin membayar zakat je. Oh, lalu? Lalu Walid ni yang lari. Kenapa kamu lari? Saya ingat diorang nak serang saya. Oh, Awak salah faham ni Walid. lain kali tanya dulu. Kemudian turunlah ayat 6 surah Al-Hujurat ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, berikan tepukan kepada kumpulan. Tiga. Kumpulan awak kan belakang? Okay, lepas tu 8 dan 6. Seterusnya kita akan teruskan dengan hot seat. Tak. Kita akan main hot seat pula. Nak berlakon lagi ke? Awak nak berlakon lagi ke? Seronok. Okay. Hafal dah? Alhamdulillah. Okay. Kita nak buat quiz. Saya bagi masa dalam 5 minit saya jawab. Ya. Baiklah, kita akan teruskan dengan kuis. Jemput wakil kumpulan Conan. Silakan. Okey, duduk. Okey. Kita akan teruskan dengan kuis tak pasti jangan kongsi. Okey, kuis ni ada beberapa petunjuk dan kenal pasti petunjuk apa. Okey. Okey, silakan. Okey. Yang lain boleh tutup buku dah. Okey, saya bagi awak 10 saat untuk bagi tahu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jawapan anda adalah Selidik berita dengan betul. So, lafaz fatabayanu merupakan fi'lul amar.
Ini saya tak tepi juga. Lepas tu ulama mewajibkan supaya menyelidik berita terlebih dahulu. Lepas tu setiap perintah merupakan wajib. Okey, kunci jawapan anda. Kunci. Betul? Yakin? Okey, kita teruskan dengan kumpulan Kogoro Maori. Yang ni. Apa? Silakan. Bagi saya. Okey, duduk. Terima kasih kumpulan konen. Okey, sila ambil. Okey, baca dulu petunjuk. Dah? Okey. Dalam 10 saat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, silakan. Susunkan cara menistibak hukum bagi ayat Hujurat tadi. Ulama wajib selidik berita lafaz fatabayanu fi'il amr. Setiap perintah wajib. Berita selidik betul. Okey, terima kasih. Itu je. Kunci jawapan anda? Betul? Okey, terima kasih. Okey, kita jumpa kumpulan. Okey, kita akan jumpa Inspektor Migure. Migure duduk dekat hot seat anda. Okey, ini adalah kuis tak pasti, jangan kongsi. Okey, sila baca petunjuk yang ada. Fahamkan, susunkan ayat yang lengkap. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ulama wajib selidik berita dengan lafaz fatabayanu. Lafaz tersebut fi'lu amr dan menunjukkan perintah. Setiap perintah menunjukkan wajib. Oleh itu, setiap berita yang disampaikan wajib diselidik dengan betul. Okey. Kunci jawapan anda? Kunci. Okey. Terima kasih kumpulan Inspektor Megure. Okey. Tepuk tangan kepada Inspektor Megure kerana menjawab dengan ayat yang lengkap. Kumpulan corner, macam mana ni? Awak tertinggal. Awak bukan tertinggal, awak susun salah. Sayangnya. Okey, tak apa, kita teruskan dengan bahagian kedua.
Oh, markah. Markah. Gores 10. 8. 6. Betul kan? Ha. Okey. Kita akan teruskan kepada bahagian kedua. Banding bezakan maksud mengikut jejak berikut. Okey. Dipersilakan. Hot seat lagi. Orang yang lain. Kita jemput yang kita rekonen. Yang kalah dulu kan. Awak kan daripada tadi kan awak main yang kalah dulu. Okay, kalah. Come here. Jemput datang. Tafadhol. Okay. Wakil dia mana? Jangan buka buku tadi dah baca. Apa dia Aman ni? Cepat. Senang je. Okey. Teruskan. Misteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebutkan apa dia. Jangan bagi tahu depan. Maksudnya kena apa? Tu apa? Misteri 1 tu siapa nama? Bagi tahu maksud dia ke? Tak. Ni siapa? Oh, ni maksud fasik. Lagi? Misteri kedua. Misteri ketiga. Misteri ketiga. Misteri keempat. Misteri keempat. Yang meninggal salah satu daripada penonton kisah itu. Orang yang fasik. Okey, terima kasih. Kumpulan Konan, tepuk tangan kumpulan Konan. Okey, kita jumpa kumpulan Inspektor Mauri. Kumpulan Inspektor Mauri, sila ke hot seat anda. Okey, kita akan teruskan pada bandingkan beza maksud. Jangan buka buku. No. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kumpulan Detektif Mauri, sila jawab kuis yang kedua. Okey, misteri pertama. Okey, misteri kedua. Berjawab ke misteri kedua? Masih. Okey, misteri ketiga. Okey, misteri keempat. Boleh tak?
Tak boleh. Okey, terima kasih kepada Detektif Mauri. Malangnya Detektif Mauri tidak mendapat mata. Okey, kita jemput Inspektor Megure. Megure. Dah ke? Dah. Okey. Tak perlu kira ni? Kira saya. Oh, kira 10, 9, Tapi jangan kira kot saya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, misteri pertama. Misteri pertama apa? Itu 4. Okey. Misteri pertama. Fasik. Misteri kedua. Munafik. Misteri ketiga. Sabar saya. Murtad. Misteri keempat. Kafir. Kunci jawapan. Misteri keempat apa? Kafir. Okey. Tepuk tangan kepada kumpulan Inspektor Megure. Okey. Tahniah kerana mendapat jawab keempat-empat misteri. Okey. Kita akan teruskan kepada kumpulan markah. Kumpulan Conan, awak hanya mendapat satu sahaja jawapan. Okey. Conan 2, Megure 8, awak kosong. Okey. Teruskan dengan bahagian ketiga. Okey. Ini paling mudah nak dapat markah. Silakan faksi anda. Cepat. Senang je. Kali ni senang. Betul. Sila bacakan. Sila bacakan. Misalnya kalau dah sampai depan, kau yang tekan orang tak? Tak. Kumpulan mana dulu? Kumpulan mana-mana dulu? Conan dulu. Kalah dulu. Oh, yang kalah dulu. Okey, yang kalah. Kan dia orang lagi tinggi pada korang. Mesti dengan yang kalah. Okey. Silakan Detektif Mauri. Oh, saya bagi satu je. Okey. Kita akan terus kepada ciri-ciri orang fasik. Okey? Okey, sila pilih. Cepat pilih. Okey. Sila baca. Baca cepat. Ciri-ciri orang yang fasik. Berterusan dan berkekalan melakukan perbuatan dosa-dosa kecil dan dosa besar secara sedar. Okey, bagus. Terima kasih. Baca je. Dia ada typo. Jadi, awak kena kenal lah kat mana cara baca dia. Okey, terima kasih. Kumpulan Detektif Mauri. Seterusnya, kita jumpa kumpulan Conan. Detektif Conan.
Okey, sila pilih. Baca sekali ke? Ciri-ciri orang yang fasik. Sering melakukan perbuatan dusta-dusta besar, kemungkaran, kemaksiatan dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Okey, terima kasih Relative Corner. Okey, perasan apa salah? Perasan. Ingat senang ke baca? Okey, seterusnya kita jemput Inspektor Megure. Okey. Okey, pilih. Pilih ke anda. Okey. Sila bacakan. Ciri-ciri orang yang fasik. Suka mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Okey, terima kasih. Okey, kumpulan yang mendapat mata hanyalah kumpulan Inspektor Mauri dan Detektif Megure. Macam mana corner boleh salah ni? Okey. So, saya bagi okey, berapa markah dia? Tak apa. Kita kira kejap lagi. Okey. Seterusnya kita akan sambung kepada okey. Game seterusnya adalah kanta pembesar. Okey. Sebenarnya kena tulis tapi saya nak awak cakap je. Mikrofon. Okey. Berikan kepentingan tabayun. Tabayun menjaga kepentingan agama kerana boleh memelihara kewarasan akal dan maruah. Boleh terima. Okey, terima kasih. Okey. Ambil mic. Tabayun mendidik umat Islam lebih berwaspada dengan info-info yang palsu. Ya ke? Ada. Okey, bagus. Terima kasih. Lagi? Kumpulan? Nak jawab lagi, sabar. Buruk lah pula muka. Cepat. Tabayun mendidik umat Islam. Dengar ke? Tabayun mendidik umat Islam agar berwaspada daripada info-info yang palsu. Dah jawab? Ni Selain. tabayun menjaga tabayun beri kepentingan kepada agama. Dah jawab? Kewarasan dah. Dah. Last sekali. Dia ada 4 kan? Kewarasan. Oh, lain. Ni menjaga rahsia negara tu. Okey. Menjaga rahsia negara daripada info-info luar. Okey. Terima kasih. Berikan tepukan kepada anda semua. Okey. Terusnya kita akan ada? Okey. Kita akan duduk tempat masing-masing dan kita akan buat soalan lembaran kerja. Boleh duduk tempat masing-masing?
Baiklah, di sini saya ada bekalkan lembaran kerja. Awak ada berapa orang? 15. 14. Okay. Jadi setiap orang akan dapat 2 helai ya. Seorang terdapat. Pastikan anda semua tulis nama dan kelas. Okey, ini antara teknik untuk menjawab soalan kebat sebagai panduan saja. Awak boleh dapatkan dekat atas meja ni kalau diperlukan. Okey? Sila jawab lembaran kerja anda sekarang. Okey, kumpulan penyiasat yang mendapat markah yang tinggi adalah kumpulan Inspektor Migure. Tepuk tangan. Okey, bagi kumpulan Konin cuba lagi akan datang walaupun agak jauh ketinggalan. Dan terima kasih juga bagi penyertaan Inspektor Mauri. Okey. Jadi itu saja. Itu saja kelas kita pada hari ini. Bagus. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.